Woi woi woi, apa hal? Wow wow. Asyik betul lah. Tahu bang, panas bulan puasa. Relax relax relax. Semua nampak macam nak cepat nak balik masak ni. Semua balik, dapat balik awal. So yang balik awal panas-panas ni, biasalah orang puasa kan, semua sedang menahan nafsu, menahan lapar dahaga. Otak masing-masing tengah mendidih ni. Jangan boleh laju. Sekejap lagi dah harga. Oh, ini pun dah harga dah ni. Nak bercakap lagi. Baik-baik. Aku kurangkan bercakap lah. Minta maaf. So aku bawa korang jalan-jalan je lah. Apa singgah rumah ya. Lepas tu bawa kita gerak balik Meru. So semalam first puasa, company bagi aku cuti. Bagus. Bagi kita orang lah, kita orang yang Muslim cuti. Lagipun sempena Chinese New Year kan, dapat cuti. So hari ni Jumaat, baru start kerja balik lah. So itu pun office pula kilang tak apa nak kerja dengan lah, sebab mostly ramai pekerja Chinese kan. So kilang aku cuti sampai hari Ahad. So mana Muslim yang Muslim dengan Indian yang tak ada terlibat dengan Chinese New Year, so kita orang kerja je lah. Tapi dah tak ada bos-bos Cina ni. Oi, relax-relax sikit lah. Tak payahlah Gloria sangat kan kerja. Kerja-kerja juga, jangan tak kerja pula kan. Okay, korang santai je layan video aku. Aku pun malas nak cakap sangat dah. Lagi pun panas, dahaga, lapar pun ya. So teman je aku untuk jadi dashcam. Jadi dashcam untuk hari ni. Aku nak tengok juga behavior orang di waktu bulan puasa ni. Panas lah hari ni. 2 hari Chinese New Year tu, hari Selasa Rabu memang hujan baik daripada pagi sampai ke pagi. 1 hari suntuk hujan. Ni hari Khamis dia start panas balik. Hari ni pun panas elok, tapi panas lah. Panas dahaga cepat. Tak larat. Macam mana tempat korang? Tempat korang panas kak? Panas. Tapi biasa memang macam tu. Tiba time Ramadan je kan, time bulan puasa ni memang cuaca panas. Memang betul-betul hujan. Kalau sejuk je, tapi sejuk sangat pun jadi cepat lapar tu. Panas tak tahan lah, dia akan dahaga. Tempat korang hujan ke? Atau panas terik? Lepas tu kalau korang kerja, pukul berapa korang balik? Macam aku, company bagi kerja start pukul 8, tak ada rehat tengah hari. So kita orang direct je. Oi mak kau.
Sampai pukul 4. Pukul 4 dah boleh balik lah. Alright kan, aku continue balik perjalanan aku ke rumah mak aku lah, kat Meru. Nak balik rumah dulu untuk ambil barang. Alright, jumpa nanti. Alright, we continue. Nak masuk pekan ke? Ikut sini lah, highway Polo Lumut lah. Masuk pekan pun banyak traffic light. Ikut sini pun banyak traffic light kan. Tapi traffic light pekan dia lagi lama, sebab dia mostly banyak simpang 4 kan. Kat sini lah, kat sini 1, 2, 3 traffic light. Oi mak kau, apa kena lah. Brake aku pun dah nipis lah ni. Dah apa, bila kita tarik tu dia dah ke dalam sangat kan. Alright, kita cuba. Boleh tak skip traffic light sini? Alamak, ada kereta pula. Boleh kot. Malah nak tunggu. Minta maaf lah. Bukan tak nak tunggu, panas tu. Dah lah puasa naik motor. Alamak. Ada ke lagu. Alright. Ada. Sini traffic light, depan traffic light. Aduh, nak lepas sini pun tak boleh pula. Nak kena tunggu kan, kena tunggu lagi. Alah. Sini kena careful guys, sebab sini kawasan Bazar Ramadan. Sini ramai, pack gila orang. Ini antara Bazar Ramadan yang aku suka kat lah. Bazar Ramadan ada Saman. Apa yang aku nak mostly ada lah kat sini. Tapi dah 2-3 tahun ni memang aku dah hilang selera nak pergi Bazar Ramadan, sebab harga makanan makin melampau tu.
Mahal gila. Kalau tak ada kepala memang aku tak kena beli lah. Biar aku makan nasi dengan telur kat rumah pun tak apa. Tempat korang mesti ada apa? Bazar Ramadan yang best-best kan. Cuba korang komen dekat mana yang padu sekali pada korang lah. Mesti tak tahu mesti pergi lah. Ada benda je nak cari kat situ kan. Juadah berbuka mana yang korang paling suka sekali. Macam aku kalau pergi bazar dulu kecil-kecil memang ayam pecik lah. Tapi besar memang dah tak tahu apa nak ayam pecik lah. Kita dah besar lah. Ayam kotijon lah apalah. Aku akan cari air lah. Air buah. Air buah yang betul-betul pure lah. Bukan yang campur-campur kodil apa benda serai pun memang tak lah. Mungkin dia mahal sikit tapi sekali tu je lah kan. Tapi tak lah. Ini badan pun dah naik penyakit pun dah macam-macam. Wah aku kata puasa tahun ni jangan minum air manis, minum air masak je. Ikutlah. Kalau aku tak jaga makanan aku, sial. Lepas raya memang mengesot lah kena gaut. Dapat pula raya kan. Raya rendang daging mana boleh tahan. Lemah lagi. Ini memang punca lah kena gaut. Makan boleh tapi kena kontrol lah. Macam aku kalau dah tempat daging memang lemah lah lutut. Mana tahan. So kena kontrol makan sebelum raya. Makan pada-pada. Jangan skip. Aku kena skip lah minum air manis. Minum air masak banyak. Alamak. Tak best tapi terpaksa. Ada dah aku tanya tadi tu. Tempat korang mana yang padu-padu ya bazar Ramadan tu kan. Korang boleh share kat komen. Mana tahu ada yang dekat-dekat kawan-kawan yang tengok video aku. Tiba-tiba macam ni tempat aku ni boleh lah dia orang pergi kan. Tapi kalau kat Ipoh yang padu, yang aku suka lah. Alah, ni kenapa tak boleh pula nak menyelitnya. Untuk aku stadium Medan Kopeng dengan Desa Aman lah. Empat lain aku tak tahu. Kalau korang geng-geng Ipoh yang rasa bazar Ramadan korang memang terbaik, ada benda-benda juadah yang memang patut kita orang kena cuba, korang tolong share lah sekali. Mana tahu tiba-tiba terbuka hati aku untuk pergi bazar Ramadan kan. Boleh lah aku cari. Bukan tak nak pergi tapi sekali dua boleh lah. Kalau hari pergi masak agak aku. Bayangkanlah sekali pergi bazar Ramadan mau 20-30 pula. Sebab aku bukan beli seorang. Jalan ni aku confused sikit lah. Sebab dia ada banyak-banyak pokok. Aku tak tahu depan ada bonggol ke tak ada bonggol ke. Jalan pun macam lahanat kan ni. Ada tiba-tiba berlekuk. Gila. Nampak. Bahaya. Nampak. Aduh. Wah. Aduh. Gila berapi lah. Tinggi tu. Tinggi gila.
relax pula. Ya kenapa aku nak juga ikut tepik-tepik ni, aku dah kenapa lah. Aduh. Hati phone ni lagi mana? Hati pun sering bertanya, di mana ujungnya cerita. Denganmu kita bertemu. Wow. Naik terus aku atas tow truck kejap lagi. Ui, apa hal kau? Nak cepat pun agak-agak lah. Kereta tengah banyak kot.
Aku dah sampai dah. Safe ride guys. Kalau suka dengan video aku boleh tolong share. Tolong share pula. Tolong subscribe. Like, komen jangan lupa. Lepas tu kalau rajin tolonglah share. Alright, kita jumpa lagi korang dekat video yang akan datang. See you, selamat puasa. Assalamualaikum.